Kawan kita dengan gelaran binatang. Contoh cicak. Boleh tak kita gelar binatang ke kawan kita? Hukumnya harus dan haram. Ulama jawab dah. Bagus kok soalan ni. Hukum panggil kawan kita dengan nama binatang harus dan haram. Bila harus jika gelaran itu memuliakan dia. Contoh Nabi panggil Abu Hurairah, bapak kucing. Kih dia kerana dia susu anak kucing dalam lengan baju. Dia main anak kucing. Bang, tengah main anak kucing, duduk tangan lah. Main tak tekok nak atas kepala, duduk tak tangan mula. Anak kucing. Bila Nabi Assalamualaikum, dia kejut tu dia susuk dalam lengan baju. Takut Nabi marah. Bang, bila susuk dalam lengan baju, anak kucing duduk dalam lengan, gerak nyu. Lengan dia tak cerita besar arak kan lengan. Boleh buah topik ledah lah lengan. Faham? Jubah dia. Gerak Nabi kata apa tu? Dia kata anak kucing. Nampak? Anak kucing. Maka lepas pada cerita itu, Nabi tak kata jangan main anak. Nabi tak arah. Nabi gelar pula Abu Hurairah. Kucing ni kalau kucing biasa hirrah. Kucing biasa. Tapi kalau kucing yang kecil, Hurairah atau wazan fu'ailun. Arab ni kalau nak kata benda tu kecil, fu'ailun. Bacaannya timbangan wazannya fu'ailun. Hurairatun kalau pakai tu marbutah. Nampak? Benda tu kecil. Sebab tu isteri Nabi yang paling kecil badannya Siti Aisyah. Nabi gelar Humairah atau wazan fu'ailah. Fu'ailatun. Hurairah kucing kecil, anak kucing maknanya. Faham? Lepas tu isteri Nabi Aisyah Nabi gelar apa? Humairah. Perempuan yang kecil pipinya merah. Daripada perkataan hamrah maknanya merah pada pipi. Pipi Aisyah ni merah bukan letak blusher, merah dari lahir. Comel. Tak? Pipi merah. Rupang kalau jenis pipi merah lawa. Tak? Macam bini kita birak pipi. Faham? Dia pun belilah blusher di pasar malam, lama jadi merah. Faham? Bangun tidur birak mula. Tak apalah. Nampak? Dia pun panggil Humairah. Wahailah. Nabi kata, ya Humairah. Kadang-kadang Nabi panggil, ya Aisyah. Nama. Kadang-kadang Nabi panggil ya Humairah. Wahai perempuan yang kecil, tidak besar macam orang lain, dan pipinya merah. Dah boleh panggil bini kita. Kau anda mau? Panggil, nak panggil asal benda yang baik. Betul tak? Nak balik sekarang panggil Mak Long. Humairah. Mari tang belotung pipi. Orang Batu Lima tu. Kau. Baik. Jadi kalau kita gelar kawan kita ni apa dia? Nampak? Gelar dia harimau. Apa? Dia ni dalam peperangan dia orang yang sangat garang. Contoh. Nampak? Kita pun harimau dengung. Hukumnya harus. Kenapa? Kerana jadi mulia kita gelar kita. Dia dalam peperangan, dalam apa-apa tindakan dia orang backing macam harimau. Faham tak lagi? Tak apa. Tidak ada penghinaan di situ. Boleh buat nama binatang. Jangan panggil yang jadi hina. Mamak beruk. Nampak tak? Apa nama dia ni cakap macam beruk. Faham? Tak boleh jadi hina orang. Faham? Jadi kalau gelaran itu memuliakan, boleh. Okey? Contoh dia panggil burung helang. Semai helang. Apa? Orang ini tangkas kalau bersilat. Orang gelar dia burung helang. Tak apa. Tapi gelaran dengan hina, babi lah, anjing tak boleh. Faham? Haram hukumnya. Cicak tak tahu lah. Cicak apa panggil cicak? Berok ngata.